Selamat Hari Vegan. Hari ni Hari Vegan sedunia. Tapi tahu tak, walaupun gaya hidup vegan ni nampak sihat, badan kita ni tetap perlukan vitamin tertentu yang tak cukup dari tumbuhan je. Antara nutrisi yang selalu kurang bila kita ikut diet vegan ni ialah vitamin B12. Tanpa vitamin ni kan, tenaga kita cepat drop. Lepas tu, mudah sangat rasa lesu. Kedua, vitamin D. Tak semua orang cukup tahu vitamin D ni, walaupun tiap hari kena cahaya matahari. Yang ketiga, protein dan juga omega 3. Inilah kunci utama untuk otot tu kuat, jantung kita sihat. Kalau 3 vitamin ni tak cukup, badan kita boleh cepat slow down. Walaupun luaran kita ni nampak macam sihat. Berita baiknya, ada vitamin vegan friendly yang selamat, berkesan dan sesuai untuk gaya hidup sihat tanpa bahan haiwan. Antaranya vitamin C dari ekstrak jagung. Kedua, essential soy protein dari sumber protein yang berasaskan soya bukan GMO. Ketiga, omega 3 dari alga untuk versi vegan friendly. Dan keempat, vitamin D dan B kompleks lengkap untuk nutrisi harian. Kalau awak tengah cari vitamin vegan friendly untuk kekal sihat dan bertenaga, DM akak sekarang.